pasang bendera? Hari ni kan hari kemerdekaan. Tak sempat, Bu. Lagipun orang zaman sekarang sambut merdeka guna online je. Abang! Saya ada lukis jara gemilang. Nak tampal kat pintu. Tampaklah. Esah pun. Merdeka bukannya pasal bendera cucu, tapi tentang rasa syukur dan cinta kita pada tanah air. Ye, ye, ye. Abang, tolonglah. Alah, senangnya. Mainlah sini. Kan dah tu. Terbaik. Atuk, macam mana orang dulu-dulu merdeka? Dulu waktu bendera naik, kami menangis. Bukan sebab bebas saja, tapi sebab tahu perjuangan belum tamat. Sekarang cucu atuk sambung perjuangan itu dengan ilmu dan hati. Ayah, ni ada kuih sikit. Alhamdulillah. Cucu, dah kenapa termenung? Saya rasa macam jauh lah. Tak tahu nak cara nak tunjuk cinta pada negara. Zaman dulu, semua jelas. Tapi zaman sekarang, menghadap telefon je. Nah, ayah. Perjuangan tak semestinya angkat senjata. Kalau Aiman belajar bersungguh-sungguh, tolong ibu, sayang adik, hormat guru, itu pun satu perjuangan. Hari ini perlukan hati yang jujur. Betul kata Atuk, keluarga kita kecil. Tapi cinta kita pada negara boleh jadi besar kalau ikhlas. Walau zaman kita berbeza, ada satu yang sama. Cinta kita pada Malaysia. Saya nak jadi orang luar biasa. Macam pejuang dulu-dulu. Saya pun. Mungkin cara saya berbeza. Tetapi semangatnya tetap sama. Itulah cahaya sebenar merdeka. Apabila keluarga faham erti perjuangan yang abadi. Kemerdekaan tak hanya disambut, tapi diwarisi dari hati ke hati, dari keluarga ke negara. Bila keluarga bersama, cahaya merdeka akan terus hidup selamanya.